Assalamualaikum, hari ni aku nak buat satu campsite ataupun holiday park review di Timaru. Nama dia ialah Top 10 Holiday Park Timaru. Top 10 ni adalah satu rangkaian holiday park yang berada di NZ, yang dia berada di sekitar NZ. So ada few places yang carries the brand of Top 10. So dia betul-betul berhadapan dengan jalan besar. Ini dia punya park entrance dan kita masuk ke dalam. Ini kawasan dia. Kalau kita tengok, dikelilingi oleh kawasan perumahan juga. Sangat cantik tempat ni dan terjaga sangat-sangat bersih. So, bila masuk je, korang akan berjumpa seperti biasa dia punya reception. So, di reception ni korang kena inilah daftar dulu, checking in. Macam biasa, macam di hotel. So, this one is a reception area yang diorang buka daripada pukul 10 pagi sampailah ke 9:30 malam. So inilah kawasan dia. Seperti holiday park yang berada dekat sekitar New Zealand ni, memang semuanya ada menyediakan cabin sama dengan holiday park yang lain. Okay, aku tunjuk sikit-sikit dia punya kawasan persekitaran dia. So ini adalah dia punya common area untuk buat barbecue. Sini ada tempat barbecue. Sini ada shared kitchen. Macam biasalah, korang kalau masak kat sini, so ada dapur semua dan sinki. Ada peti ais juga. So ini tandas perempuan, ini ada family bathroom, ini ada tandas OKU, dan belakang ni adalah bilik laundry. Cuma yang tak bestnya dekat bilik laundry ni, kau kena masuk coin. Alamak, itu yang leceh tu. Selalu tempat-tempat lain tu semua pakai kad, tapi apa, koin tu boleh ditukar dekat reception area. Kat situ adalah unit-unit macam one bedroom punya accommodation. Ada yang hanya ada bedroom, ada yang sekali dengan bilik air dengan dapur, depending on what type of accommodation yang korang nak. So, ini sekeliling ni semua ni adalah accommodation yang sekali dengan katil dan bilik air sendiri. So, ini adalah dia punya barisan camper van atau motorhome yang kita boleh park dekat around here. So, seperti biasa ada lot-lot yang dedicated. Dan dekat dalam box ni ada, kita boleh cucuk kita punya shore power. Dia macam ni. Jadi kalau kita tengok kat sini kan, dia punya space dia besar tau. Sebab apa tau? Sebab ada setengah-setengah yang bawa jenis yang caravan yang kita tunda. Jadi dia akan parking sebelah. Caravan tu sebelah, kereta sebelah. Memang dia dedicatedkan untuk satu kawasan yang besar macam ni. Kalau tengok ni lagi lah, dia dah siap ada pasu-pasu bunga ni. Maksudnya dia duduk lama ni, aku dah bertahun dah duduk sini. So dia menjadi memang budaya kat sini. Diorang kalau ikutkan, most of the family diorang mesti ada satu camper van ataupun caravan yang jenis tarik tu lah. So sometimes ada cuti panjang sikit ataupun weekend, diorang akan menghabiskan masa di kawasan holiday park ni, which is a nice punya culture lah.
So kita jalan lagi. Ni pun satu jenis caravan yang dia ditunda oleh kenderaan. Memang besar ni. Okey, situ ada taman permainan kanak-kanak. Nampak ni bunga. Ni bunga apa? Cherry blossom. Bunga pun dah start tumbuh. Kawasan ni dah start spring. Okey, itu kalau perasan tu unit-unit rumah yang kecil-kecil yang ada katil saja. Sama ada katil queen size ataupun double bed. Dekat situ dia punya dump station. Ada rumah kecil tu kan. Sebelum tu ada dump station. Tempat nak membuang segala inilah bahan buangan. Ini dia macam tempat-tempat berlompat tau. Aku tengok semalam syok je budak-budak ni melompat-lompat. Jom kita tengok. Aku rasa dia macam ada macam style macam belon apa. Tengok. So kalau seronok aku tengok kalau budak-budak di sini kan dia melompat-lompat. So dekat sana pun area accommodation yang jenis cabin. Okey, sini another kitchen area, shed area yang kau boleh masak di sini. Ada tandas, ada kelengkapan untuk barbecue. So ini kalau yang jenis pasang-pasang macam ni semua jenis lama duduk ni. Seminggu 2 minggu diorang duduk sini. So basically itulah dia keadaan di Timaru Top 10 Holiday Park. Tempat dia kalau compare dengan banyak-banyak holiday park yang aku duduk dalam camper bed trip kita orang kali ni, aku rasa ni antara yang the best lah. Sebab very clean area, very nice, very structured. Then dia punya kawasan pun berdekatan dengan kalau kau nak pergi hypermarket Park and Save pun kau boleh jalan kaki je dekat sini. Very nice area kat sini. Semoga video ini memberi manfaat pada korang yang mungkin nak stay nak stay dekat area kat sini. So at least lah dia memberi gambaran yang maybe tak berapa detail, tapi korang dah nampak lah dia punya information yang aku bagi kat sini. So untuk lebih detail lagi korang boleh rujuk dekat dia orang punya website ataupun social media platform untuk info yang lebih lanjut. Okay, sekian guys. See you next video. Bye.